Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini ada masalah berkaitan dengan al-mafqud, yaitu orang yang hilang. Orang yang hilang di sini ialah akhun li ab, saudara lelaki sebapa. Jadi yang meninggal ni seorang lah, sama ada lelaki atau perempuan. Dia meninggalkan jad, datuk, syakik, adik-beradik lelaki. Dan yang satu lagi, akhun li ab ni hilang, tidak pasti dia punya khabar sama ada hidup atau mati. Mula-mula kita kenal pasti dulu masalah ini termasuk dalam masalah al-mu'ad. Jadi masalah mu'ad ini apa? Kita perhati, kita tengok. Masalah mu'ad ini adalah kes di mana terhimpunnya datuk, adik-beradik syakik, dan adik-beradik sebapa. Jadi hukumnya diselesaikan seperti kes yang sebelum ini. Kemudian adik-beradik lelaki syakik mengambil bahagian adik-beradik sebapa, lalu mereka melebihi bahagian datuk. Kemudian mereka iaitu adik-beradik sebapa gugur, iaitu tidak mendapat apa-apa. Ini caranya lah. Kita buat macam sebelum ini. Kita akan hukum atau akan berikan bahagian datuk yang paling untung daripada 3 cara. Sama ada muqasamah, 1/3 baki, ataupun 1/6 daripada kesunatan. Jadi di sini yang menguntungkan jad ialah muqasamah lah. Muqasamah ni kita akan jadikan jad tu seolah-olah adik-beradik lelaki. Jadi apabila dia termasuk adik lelaki, dia akan bagi sama rata lah. Jadi jad sini sebab ada 3, jadi jad akan dapat 1/3. Jad akan dapat 1/3. Syakik dapat 1/3. Akhun li ab pun, adik-beradik sebapa pun dapat 1/3. Semua 1/3. Bila sudah dapat 1/3, bahagian akhun li ab ni, 1 ni akan dibagi atau diambil oleh ukhtun, akhun syakik. Jadi daripada 1 jadi 2. Jadi di sini ialah satu masalah di mana akhun li ab ni yang statusnya ni sebagai al-mafqud, yang hilang, tidak diketahui sama ada dia hidup atau mati. Maka kita buat alaian pertama, iaitu dia tu hidup. Apabila dia hidup, maka bahagiannya akan diberi kepada akhun syakik. 1/3 bahagiannya akan diambil oleh akhun syakik. Jadi akhun syakik daripada 1 jadi 2. Jadi 2. Ini masalah alaian yang pertama. Dan keadaan yang kedua, kalau si mafqud tadi itu sudah meninggal, maka cara pembagian antara datuk dan ikhwanya, adik-beradik si mati ni sama juga. Kena tengok 3 cara mana yang paling menguntungkan. Di sini cara yang menguntungkan bagi jad ialah al-muqasamah, akan dibagi sama rata. Dia dianggapkan jad tu seolah-olah adik-beradik, maka bahagian mereka ialah 1/2. 1/2 setiap orang. Jadi jad dapat 1, akhun pun dapat 1. Jadi dia punya asal masalah ialah 2. Jadi kalau kita perhatikan masalah yang pertama dengan yang kedua ni, pertama asal 3, asal masalah yang kedua ialah 2. Jadi kita akan darab silang lah. Darab silang. Yang ini pergi sini,
yang sama-sama ambil sini. Jadi darab jadi 6. Ini al-jami'ah lah, jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan bagi dua-dua masalah ni ialah 6. Apabila kita darab jumlah masalah yang pertama dengan jumlah masalah kedua, ataupun asal masalah pertama dengan asal masalah kedua, 2 darab 3, maka dapat 6. Ini al-jami'ah. Kita perhatikan kaedahnya. Wa na'malu wa nu'amilu kullal warasati, dan kita berlakukan atau kita bagi kepada setiap waris bil adarli, dengan yang paling memudaratkan, ihtiyat, al-ihtiyat yang paling berhati-hati, maksudnya yang paling sikit lah. Wa yuqaful mashkuku fi, dan yang diragukan, yang ada syak padanya, ditawakuf, berhenti di situ, hanya ditahan. Jadi kita akan kira setiap kemungkinan yang akan diperolehi oleh setiap waris lah, iaitu kemungkinan hidup atau kemungkinan mati. Jadi pertama kita kira kemungkinan hayah, hidup si mafqud. Kalau mafqudnya hidup, maka jad dia darab sini 1 darab 3. Bukan 1 darab 2 sini. Silap. Dia darab sini 1 darab 2 sama dengan 2 lah. 2 darab 2 sama dengan 4. Itu bahagian jad dan syakik kalau mafqudnya hidup. Kita kira pula kalau mati. Jadi 1 di sini darab dengan 3 sama dengan 3. 3 darab 1 sama dengan 3. Jadi kita bandingkan mana yang lebih sedikit. 2 di sini bagian jad 2 dengan 3, yang sikit ialah 2. Jadi kita ambil yang 2. Yang syakik pula 3 dengan 4. Yang lebih sikit ialah 3. Jadi kita ambil 3. Jadi kita letak sini 3 lah. Dan jumlahnya ialah 3 tambah 2 sama dengan 5. Baki adalah 1. 1 inilah yang mauquf, yang mauquf, yang ditahan. Yang di mauquf lah yang dihentikan. Jadi segala nyata keadaannya lah, kalau ternyata si mafqud tu hidup, maka inilah bahagiannya. Jad dapat 1, syakik dapat 2. Kalau ternyata al-mafqudnya meninggal, maka jad dapat 1, syakik dapat 1/2 lah. Wallahu a'lam.